Saya risau sebab ada kenyataan yang dikeluarkan oleh Peguam Negara bahawa mereka akan panggil Datuk Tan Sri Azam untuk menjelaskan dari segi pemilikan saham sama ada ia melanggar tata kelola ataupun perkeliling yang dikeluarkan oleh JPA. That's not the biggest issue. The biggest issue adalah tuduhan daripada Bloomberg yang menyatakan bahawa ada apa yang sebut tadi? Corporate mafia Di Malaysia. Itu dia. Dan saya melihat ini adalah masa yang terbaik untuk SPRM diberikan peluang untuk menjelaskan sama ada ini betul ke tidak. Sebab tuduhan satu terhadap Tan Sri Azam. Okey, kita bagi peluang kepada Tan Sri Azam untuk menjelaskan, ya, dan kita bagi peluang kepada institusi lain seperti SSM, seperti JPA untuk menjelaskan sama ada peraturan tersebut diubah ataupun tidak. Kenapa tiba-tiba dikeluarkan daripada database SSM nama Tan Sri Azam. Semua kita boleh minta penjelasan. Tetapi yang lebih saya rasa ketara dari segi tuduhan daripada Bloomberg adalah berlakunya corporate mafia. Maksudnya SPRM digunakan untuk menekan beberapa pemilik syarikat dengan ugutan, siasatan, tuduhan bahawa kalau mereka tidak jual kepada orang tertentu, SPRM akan terus dengan tindakan untuk siasat dan untuk membawa pertuduhan di mahkamah. Itu serius, ya. Saya tak kata betul ke tidak sebab ini tuduhan daripada Bloomberg, but that is what needs to be explained. So saya rasa kita pergi satu-satu KJ. Satu ialah isu dia sendiri, dan KJ dalam komen akhir tadi telah menjelaskan, saya pun setuju itu dakwaan yang paling serius sekali. Tapi itu dakwaan yang boleh berlega. Tapi bila dah keluar dalam Bloomberg, saya rasa wajar dijernihkan dan SPRM tak boleh hanya semata-mata kata, oh benda ni tak betul. Corporate mafia ni dakwaannya tak tepat. Sebab dakwaan itu serius, perlu menunjukkan tidak setiap kali kita menangkap orang atau setiap kali kita pakai baju oranye kan orang, setiap kali dia muncul untuk di depan kamera, setiap kali kita bagi tahu media bahawa simpulan telah ditahan, semua ini adalah berasaskan benda yang betul ataupun fakta yang membolehkan kita buat perkara itu. Misalnya, saya nak tanyalah, mungkin ada satu kaedah, kita tunjukkan jumlah orang yang telah ditahan oleh SPRM versus orang yang sebenarnya didakwa di mahkamah. Kalau you tangkap 10 orang dan hanya satu orang saja didakwa, tidakkah itu menimbulkan kenapa apa yang jadi 9 tu? Adakah memang no issue whatsoever and why was he arrested atau she arrested? Sebab macam KJ boleh bayangkan, dan saya rasa pendengar kita boleh bayangkan, kalau orang itu tak ada buat salah tapi telah dipakai baju oranye, kesan bukan hanya kesan reputasi tapi kesan emosi